Assalamualaikum. Kita di Aleppo hari ni. Alhamdulillah. Kita di Aleppo. Okey, hari ni kita berjalan ke Aleppo. Bismillah, masya-Allah, sangat maju. Terkejut, sangat bersih. Saya nampak lagi cantik daripada Damsyik. Serius. Aleppo. Masya-Allah. يكون هي ساحة عبد الله جابري. اتصال جابي يعني كو. Ni. Masya-Allah, cantik. Cantik sangat Aleppo. Sarapan pagi di Hotel Bait Al-Mashriq atau Bait Al-Sharq. Sarapan pagi di Bait Al-Sharq. Kita sediakan untuk tamu kita. La, Melawiyah sudah tidak. Makcik saya pun ikut sekali. Ahlan sahla. Ni hotel dia lah, Hotel Bait Al-Sharq. Bait Al-Sharq ni antara hotel yang agak best juga di Hama. Dia ikut style rumah Arab yang lama. Masya Allah. Dia ikut style rumah orang Arab yang lama. Lepas tu dia ada banyak, dia ada ni air apa dia panggil ni? Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Tamu kita daripada Malaysia pun menikmati keindahan hotel yang agak ikut cara tradisi Syria yang lama. Masya Allah. Wahai alamna. Ada sawarna. Ada. Ni Hotel Rega, antara hotel yang sangat indah di Aleppo. Siap ada fitness center lagi. Hotel Rega di Aleppo, insya-Allah. Nanti sahabat kita mari boleh datang kat hotel ni, insya-Allah taala. Hotel Rega cantik sangat-sangat dan mewah. Cantik. Aleppo sebenarnya maju tau, teman-teman. Aleppo kalau kira maju kalah Damsyik. Saya terkejut, serius. Kalah tempat Damsyik. Masya Allah. Cantik, reception dia pun best. Okey. Okey. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, teman-teman yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat kita yang dikasihi di bumi Malaysia yang tercintai. Ni Citadel Aleppo. Hari ni kita pergi Citadel Aleppo. Memang serius nak bagi tahu, kalau nak melancong Aleppo mesti kena datang lepas Damsyik. Tapi ya Allah, tengok tu tinggi. Citadel Salahuddin. Masya Allah. Okay, hari ni saya buat siaran langsung untuk sahabat yang nak mari Aleppo lepas ni, insya-Allah. Tengok ni, Masya Allah. Cantik, tengok pemandangan dia. Subhanallah, pemandangan yang sangat indah. Masya Allah. Wallahi Halab ya akhwan, عن جد Halab فعلا مدينة سياحية من الطراز الأول. Tengok teman-teman, Aleppo daripada atas. Pemandangan yang sangat mengembirakan hati. Ni Citadel Salahuddin rahimahullah. Salahuddin Ayyubi. Masya Allah. Okey. Okey, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Tak tahulah ada line tak dalam dia. Okey, dah masuk Citadel. Dalam dia. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Allah يكون عافية. في ضوء؟ إن شاء الله ارفع على عشان تشوف قدامك بس. طيب تمام يلا الله يبارك فيكم. Dia kata ada lampu. Kita boleh pasang lampu kat sini. Babul Asadain. Okey, cumi. Ni pintu Babul Asadain. وشعار الدولة الأيوبية. أيوة. Dia ni tanda syiar, tanda negara Salahuddin rahimahullah. Salahuddin Ayyubi. وين نركب الضوء؟ ولا يهمك. Dia والله. Dia nak buka lampu untuk kita. أيوة. Ya Rabb.
Aywa, abad 13. Abad 13. Oh, dia nak buka lampu tu kita. Sebab gelap dalam istana. Istana besar ni. Inilah kubu kuat Salahuddin bila dia nak jaga Aleppo kan, nak memerang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi kita bertemu dalam Citadel Aleppo. Ini Citadel Aleppo dibina di zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Tadi saya buat live tapi tak dapat lah, ada gangguan sedikit lah. InsyaAllah kejap lagi saya muat turun video ni, tapi memang best. Sebenarnya kalau nak datang Aleppo wajib datang kat Citadel ni yang dibina di zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Subhanallah, sangat cantik. Kita tengok keindahan. Tapi sekarang tengah lagi baiki, tengah membina semula. Sebab banyak kerosakan berlaku di zaman perang. Subhanallah. InsyaAllah Syria tak ada peperangan lagi, insyaAllah. Kita negara yang nak damai, insyaAllah. Negara yang selamat, negara yang makmur. Tengok. Jom kita try masuk sini. Subhanallah, tengok bilik belakang ni. Subhanallah, ni mesti tempat salat ni. Allahu Akbar. Sebab zaman dulu para tabi'in, para salafus salih rahimahullah banyak mendirikan salat qiyamul lail. Naam ikhwani. Salat qiyamul lail. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ya salam, apa ni pula? Oh, tempat dia cantik ni. Subhanallah. Ni atas tau, atas kita boleh tengok Aleppo kejap lagi. Dia ada satu pemandangan di mana kita boleh tengok satu Aleppo. Sini kot, mari kita tengok. Subhanallah, sini dah para sahabat, para tabi'in lah. Masya Allah. Tentera Salahuddin. Oh, tengok dia berjalan. Oh, tengok Aleppo daripada sini. Masya Allah. Sini dia mereka akan jaga. Nampak Aleppo. Gaya juga ni aku ni. Gaya juga. Ni Aleppo. Subhanallah, nampak Aleppo. Okey, jadi di tempat yang mereka nak jaga kubu dia supaya musuh tak masuk. Masya Allah. Sangat cantik Subhanallah. InsyaAllah sahabat, nanti siapa nak datang lepas raya, insyaAllah kita buat grup. Lepas tu bulan 3 ada grup, bulan 4 ada grup, insyaAllah. Siapa tak bulan 3 boleh WhatsApp saya terus, insyaAllah ta'ala. Istana, bukan istana, ni bilik. Masya Allah, ni bilik Salahuddin. Ni bilik Salahuddin. Daripada bilik dia, tengok, dia boleh nampak semua. Nampak semua satu Aleppo. Subhanallah, sangat best. Kita nampak bridge. Ni bilik Salahuddin, ataupun di bilik pemerintahan. Tapi dibaharui di zaman pemerintahan Al-Mamalik. Masya Allah, sangat best. Dan dia ada kursi sini. Duduk sini, kursi pemerintahan. Masya Allah.